Kebebasan berfikir dan bersuara adalah hak asasi manusia. Jadi ini juga ada asas agama. Mempunyai kebebasan kehendak untuk melakukan tindakan ini bermakna kita juga mempunyai kebebasan berfikir dan bersuara. Jika tiada kebebasan berfikir dan bersuara di sesuatu tempat, iaitu jika manusia tidak dapat meluahkan fikiran dengan bebas dan selesa, tiada produksi yang akan keluar dari tempat tersebut. Salam semua dari Sekolah Istanbul. Penonton yang dihormati, minggu ini tetamu kami ialah Profesor Dr. Mustafa Said Yazidcioglu. Selamat datang, Cikgu. Terima kasih. Apa khabar? Terima kasih. Apa khabar? Apa khabar semua? Terima kasih. Profesor, kami ingin bercakap sedikit tentang agama dan pemahaman tentang nasib. Apa itu takdir? Mari kita mulakan dengan sedikit definisi jika anda mahu. Isu nasib ini benar-benar merupakan salah satu masalah penting dan konsep dunia Islam yang salah faham. Dalam erti kata yang sangat mudah, Tuhan menentukan takdir di kalangan orang-orang dari tahap budaya tertentu dalam masyarakat kerana dia tahu apa yang akan dilakukan oleh manusia. Apabila tiba masanya, orang melakukannya. Ada fahaman bahawa ini bagaikan takdir telah tertulis di suatu tempat. Namun, Allah berfirman di dalam Al-Quran bahawa manusia akan mendapat ganjaran atas apa sahaja yang dilakukannya. Oleh itu, dia mesti melakukan apa yang dia lakukan dengan kehendaknya sendiri supaya dia boleh bertanggungjawab terhadap hasilnya. Sekarang, pemahaman tentang nasib seperti ini, dalam erti kata yang sangat mudah yang kita bicarakan, adalah pemahaman yang salah. Ini harus lebih dilihat sebagai instrumen yang digunakan untuk membuat masyarakat menerima perkembangan politik tertentu yang bermula pada zaman Umayyah. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan akal dan fikiran kepada manusia. Dan Al-Quran berkata, apakah kamu tidak melihat Tuhan yang Maha Esa? Tidakkah kamu melihat kepadanya? Tidakkah kamu memikirkan tentangnya? Tidakkah kamu mengambil iktibar? Selepas itu dia berkata, anda akan mendapat ganjaran untuk semua yang anda lakukan. Segala-galanya, semua yang dilakukan ada ganjarannya. Kebaikan seberat atom mendapat pahala dan kejahatan seberat atom mendapat balasan. Oleh itu, orang ramai perlu melakukan ini atas kerelaan mereka sendiri supaya mereka boleh mendapatkan sesuatu sebagai balasan dan layak mendapatnya. Jika ia berlaku melalui penentuan, jika ia berlaku akibat determinisme, tidak ada persoalan mengenainya dan tidak ada akaun untuknya. Ini telah menjadikan kita, rakyat kita, terbiar. Ia tidak lagi produktif. Pemahaman bahawa apa sahaja yang ada dalam takdir kita berlaku. Ini menjadikan orang tidak produktif dan pasif. Ini nampaknya membuatkan anda agak robotik, Tuan. Masyarakat yang terdiri daripada orang sedemikian akan menjadi masyarakat yang pasif. Jadi ia tidak boleh menghasilkan apa-apa. Ini adalah salah satu masalah terpenting dunia Islam kita, pemahaman ini. Ini adalah pemikiran Maturidi. Maturidi kita adalah seorang ulama besar Islam yang dibesarkan di Samarkand di Asia Tengah. Dia juga mempunyai karya penting mengenai subjek iman. Kami orang Turki mengatakan bahawa kami adalah milik Maturidi dalam iman. Tetapi kami membiarkannya begitu sahaja. Selepas itu, apa yang dia katakan tentang iman tidak difikirkan sehingga baru-baru ini. Penyelidikan yang sangat serius telah dilakukan mengenai subjek ini selama 20-30 tahun yang lalu. Oleh itu, gaya penerangan Maturidi sangat berbeza. Dengan kata lain, dia sangat mementingkan kebebasan kehendak seseorang. Jika kita membuka tingkap dari sini, kebebasan berfikir dan bersuara adalah hak asasi manusia. Jadi ini juga ada asas agama. Dengan kata lain, mempunyai kebebasan kehendak untuk melakukan tindakan ini bermakna kita juga mempunyai kebebasan berfikir dan bersuara. Jika tiada kebebasan berfikir dan bersuara di sesuatu tempat, iaitu jika manusia tidak dapat meluahkan fikiran dengan bebas dan selesa, tiada produksi yang akan keluar dari tempat tersebut. Inilah antara masalah dunia Islam. Dalam erti kata lain, diandaikan bahawa terdapat unsur-unsur tertentu yang mengikat mereka atau agama dijelaskan kepada mereka dengan cara ini, yang anda menerangkan takdir kepada masyarakat dengan cara ini, Allah mengetahui dengan pengetahuannya yang kekal apa yang anda akan lakukan dan apa yang anda akan lakukan. Dia telah menentukan dan menentukan mereka. Kemudian manusia menjadi robot. Robot tidak mempunyai tanggungjawab. Untuk bertanggungjawab, seseorang mesti melaksanakan tindakannya dengan kehendaknya sendiri. Ini adalah perkara yang sangat asas. Maksud saya, jika ini telah dihayati dan pemahaman ini ada dalam diri kita, kita akan berada di tempat yang sangat berbeza.
Oleh itu, kepentingan idea mangsa menjadi perhatian di sini. Dari semasa ke semasa, kita mendengar tentang tawanan nasib daripada beberapa ahli politik. Bila dekat pilihan raya, akan timbul isu pengampunan seperti mengampunkan mereka yang ditimpa takdir dan sebagainya. Dalam erti kata lain, ia adalah sikap yang salah bahawa jika anda akan mengeluarkan pengampunan, keluarkan dengan pemilik lain. Cari justifikasi lain. Tetapi apabila anda mengatakan tawanan nasib, perkara menjadi sebaliknya. Apakah maksud memaafkan tawanan nasib sudah menjadi takdirnya untuk melakukan jenayah ini? Ia bukan sesuatu yang anda ada di tangan anda. Seolah-olah ia berlaku secara semula jadi kerana ia telah ditakdirkan. Jadi ia tidak seperti dipaksa. Dia dipenjarakan. Mari kita maafkan mereka. Maka tidak akan ada jenayah. Ada persetujuan di tengah. Ya. Dengan kata lain, tiada sistem keadilan atau sistem perundangan. Keadilan ilahi diketepikan apabila kita melihatnya dari sudut keadilan duniawi, tidak ada yang namanya keadilan. Dalam erti kata lain, jika apa yang dilakukan oleh semua orang adalah takdir mereka, iaitu jika ia ditentukan oleh kuasa ilahi, transenden, tiada apa yang boleh dilakukan oleh seseorang. Tiada akaun untuk itu juga. Tiada penjara untuknya juga. Jadi kita perlu tinggalkan tanggapan salah ini sekarang, kerana ini membawa kepada perkara yang sangat berbeza. Sudah tentu, Tuan. Di sini, dalam erti kata lain, untuk pembangunan tamadun secara keseluruhan masyarakat, terdapat keperluan untuk pemikiran bebas. Tetapi seperti yang anda katakan, ini adalah keadaan yang mencipta semula keseluruhan sistem jenayah dan hukuman. Apabila kita sebut tawanan nasib, maka orang yang menjadi tawanan nasib tidak boleh dihukum dengan apa cara sekalipun. Setiap orang menjalani apa yang ada dalam takdir mereka. Sudah tentu ada hak di sini, hak sosial. Keadaan itu juga berlaku. Sudah tentu terdapat rampasan hak awam. Jadi di sini kita melihat di mana kenyataan mudah boleh membawa. Jadi jangan panggil mereka tawanan nasib, katakan mari kita beri pengampunan atas alasan yang berbeza, katakan sesuatu seperti itu. Jika perlu, jika ia benar-benar perlu. Sudah tentu terdapat juga keputusan ilahi untuk ini. Jadi mereka semua saling berkaitan. Ini adalah ketetapan Allah yang Maha Kuasa. Sudah tentu ada perkara seperti kehendak ilahi. Tetapi lihat apa yang kita sebabkan dengan menggabungkan ini dengan pemahaman yang salah tentang nasib ini. Sekarang Allah melarang kita menghadapi bencana alam. Nah, gempa bumi, banjir dan sebagainya berlaku. Ia berlaku di negara kita juga. Ia berlaku di banyak bahagian dunia. Oleh kerana kita tinggal di zon gempa bumi, kita sering menghadapinya. 5-6 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, kita menghadapi bencana gempa bumi yang memusnahkan kita. Semasa menjelaskan kejadian ini pada masa itu, ada yang berkata seperti, kita boleh bina semula apa yang musnah, kita tidak boleh buat apa-apa kepada nyawa, itu kehendak Allah, apa yang kita boleh buat, inilah yang berlaku. Penjelasan juga sedang dibuat. Kita perlu menyerah pada perkara ini sekarang. Ini tidak memuaskan sesiapa pun, malah golongan muda dalam masyarakat. Kita boleh menganalisisnya seperti ini. Sekarang sains memberitahu kita sesuatu. Jadi dia kata ada fault lines. Terdapat garis sesar di negara kita, ia wujud di mana-mana di dunia. Kemungkinan gempa bumi Istanbul sentiasa diperkatakan. Lebih tepat lagi, dikatakan bahawa sesar Anatolia Utara akan pecah di wilayah Marmara. Ini adalah data saintifik. Jadi kami mempunyai hasil kajian ini. Pakar dalam isu ini mengatakan bahawa ini akan berlaku. Jadi intensitinya akan jadi begini, akan jadi begitu, akan jadi begitu. Jadi apa yang patut orang buat? Orang ramai harus menggunakan fikiran mereka dan tidak menyelesaikan masalah ini. 1. Kedua, jika benar-benar perlu untuk melakukan sesuatu di sana, maka lakukannya. Ada syarat, ada borang. Berikut adalah pengiraan berapa banyak besi dan simen. Dikatakan bahawa untuk tahan gempa bumi sebesar ini, bahan begini dan begini perlu digunakan. Sudah tentu langkah berjaga-jaga perlu diambil? Tepat sekali. Apa yang berlaku apabila anda melakukan perkara-perkara ini? Bangunan tidak ditetapkan semula seperti belos. Ia berpusing ke sini dan ke sana, tetapi orang ramai keluar dari situ hidup-hidup. Kemungkinan ini wujud. Sekarang, sementara kami mempunyai peluang ini, kami cuba menyembunyikannya dengan tidak berbuat demikian dan menangguhkan tanggungjawab kepada makhluk transenden. Semasa anda melakukan ini berterusan dan seterusnya. Oleh itu, kita perlu menyingkirkan jenis salah tanggapan ini. Penjelasan ini tidak lagi memuaskan hati masyarakat. Kalau ada takdir, kita sebut hukum Allah, hukum alam. Ada yang kita sebut hukum Allah. Kita boleh mencari hukum Tuhan melalui sains. Di sini, penyelidikan sedang dilakukan. Garis sesar sedang dikenal pasti. Bagaimana ia akan berlaku, di mana ia akan pecah, dan bagaimana ia akan pecah adalah lebih kurang ditentukan. Masa tidak dapat ditentukan. Jadi apa kewajipan manusia? Ia adalah untuk memikul tanggungjawab dan melakukan kerja berdasarkan data saintifik. Ia bukan untuk membina kediaman di sana. Apabila kita melakukannya, jika kita terpaksa melakukannya, kita perlu melakukannya bersama-sama dengan syarat-syarat tertentu. Kami tidak berbuat demikian sekarang. Selepas itu, kita menangguhkan tanggungjawab kepada makhluk transenden dan dengan itu memfitnah Tuhan yang Maha Esa kononnya. Ini adalah tanggungjawab yang besar. Ini perlu ditinggalkan. Apa sahaja kerja yang diperlukan, anda perlu melakukannya. Oleh itu, memandangkan ini adalah isu semasa hari ini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberi tumpuan kepadanya. Sekarang mereka sedang mengusahakan rintangan gempa bumi di Lalishala. Kita hidup sebagai sebuah tamadun di Asia Tengah pada abad ke-10 dan ke-11. Terdapat bangunan yang luar biasa di bandar-bandar seperti Herat, Balkh, Mer dan Samarkand dalam sempadan Afghanistan dan Asia Tengah. Hari ini, lihat, mereka masih berdiri dan anda akan melihat bahawa mereka disokong oleh penopang.
kerana ia juga merupakan zon gempa bumi. Pada masa itu, sebuah tamadun yang luar biasa telah ditubuhkan di atas asas falsafah yang begitu baik. Dalam bidang kejuruteraan, terutamanya dalam astronomi, dalam matematik, dalam bidang perubatan, ada seperti Ibn Sina, Farabi dan Ta'ala suka. Pada zaman itu, mereka meletakkan penopang pada bangunan untuk menjadikannya tahan gempa. Walaupun kami mempunyai begitu banyak data saintifik, kami masih cuba mengukuhkan bandar kami masih membuat janji. Jadi ada kecekapan di sini, rasa kewajipan, tanggungjawab. Jadi jika hendak diukur dengan kepercayaan kepada takdir, saya yakin kepercayaan kepada takdir jauh lebih tinggi dalam tempoh itu. Kepercayaan kepada Tuhan jauh lebih besar. Tetapi apabila kita membuat perbandingan sedemikian, daripada percaya kepada Tuhan dan bergantung kepadanya, kita perlu mengambil langkah berjaga-jaga. Dan kemudian, secara individu, tidak sepatutnya ada langkah individu. Menyiapkan beg gempa dan meletakkannya di tepi, ibarat mengatakan, kalau sudah nasib, kita akan mati dan ketepikan. Sekarang, apabila kita membandingkan ini, seperti yang anda katakan Tuan, anda mentakrifkan ini sebagai mengelakkan tanggungjawab. Membaling bola kepada orang lain sebenarnya melemparkan bola kepada Tuhan apabila ia kembali. Kami melakukan fitnah dengan mengaitkan kesalahan kepada makhluk transenden dan bukannya kepada orang lain. Dan dengan makhluk transenden yang kami maksudkan adalah pencipta. Ini adalah tanggungjawab yang besar. Kami akan meninggalkan ini ke tepi. Kami akan melakukan apa sahaja yang perlu berdasarkan data yang ditunjukkan oleh sains kepada kami. Semuanya telah didedahkan. Dikatakan, jangan membina rumah di dasar sungai. Nah, dari masa ke masa, sungai menjadi kering, ada sesuatu yang menutupinya dan kemudian ia dibina. Tetapi selepas itu, kami sampai ke satu tahap di mana hujan lebat hari ini menjadi tidak normal. Dia entah bagaimana menjumpai katil aliran tertutup. Apabila dia menemui dia rebah semula. Kampung halaman saya ialah Trabzon. Saya melihat di suatu tempat bahawa aliran seperti ini datang, memisahkan dan kemudian bersatu semula. Ia menjadi sebuah pulau kecil. 5-6 tingkat barang telah didirikan di pulau itu. Nah sekarang, apabila ia runtuh, orang menganggapnya sebagai takdir dan berlalu dengan mengeluh dan meraung. Ini tidak mungkin. Jadi selagi kita melakukannya dengan cara ini, kita tidak boleh menyingkirkan bencana ini. Oleh itu, setiap orang yang bertanggungjawab akan memikul tanggungjawab mereka, melakukan apa yang perlu untuk tanggungjawab mereka dan menyerahkan pekerjaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan itu, mereka tidak dapat melarikan diri dan diselamatkan dengan bergantung kepada ketetapan ilahi dalam formal. Baiklah Tuan, jika kita bercakap lebih berorientasikan definisi. Ya, ada malapetaka di hadapan kita. Kita melihat keadaan dari sudut kejadian dan menentukannya. Kini sesuatu sedang berlaku dan kita tahu pencipta mengetahuinya. Bukan untuk bertindak sesuai, tetapi bertindak dengan kehendak kita. Kerana inilah yang sesuai dengan kefahaman tentang keadilan dan kepercayaan kepada kehidupan akhirat. Jika ada ujian, mesti ada kemahuan. Tetapi bagaimana kita harus memisahkan ini, memandangkan pencipta juga mengetahui semua ini? Perbincangan falsafah dan teologi. Dengan kata lain, Tuhan tahu apa yang kita lakukan, dia tidak tahu dan sebagainya. Adakah mengetahui perkara ini membawa kita kepada determinisme atau meletakkan kita dalam kedudukan kewajipan? Ini adalah isu-isu falsafah yang banyak diperdebatkan. Jadi tidak ada gunanya membentangkan perkara ini kepada masyarakat dalam perbincangan ini. Tetapi apa yang menjadi tanggungjawab kita ialah menunaikan tanggungjawab kita. Mari kita tamatkan topik ini dengan membuat perbezaan jika anda suka. Pemahaman yang saya maksudkan ini berkaitan dengan perkara yang kita lakukan secara sukarela, iaitu dengan kehendak kita. Jika sesuatu itu di luar kehendak kita, kita sebut takdir atau apa-apa sahaja yang kita panggil. Ia tidak penting. Jadi hari ini, kemalangan pelombongan juga berlaku dari semasa ke semasa. Di sini kita melihat lombong. Mereka menerobos, menggali terowong di bawah tanah. Mereka melakukan sesuatu di sana dengan pancang busuk. Selepas itu, apabila berlaku letupan, tempat itu runtuh. Ayuh, kita lihat lagi jeritan dan tangisan itu. Sama ada ini adalah sesuatu yang ada dalam kehendak kita. Dalam erti kata lain, sains telah membuatnya supaya apabila anda membuka galeri, anda akan konkretkannya. Di sini anda akan membina bilik perlindungan dalam jarak tertentu. Ini adalah bagaimana mereka dilakukan. Di sana anda akan menemui tempat perlindungan di mana anda boleh tinggal selama seminggu atau 10 hari di sebelah. Sementara itu, sesuatu mungkin datang dan menyelamatkan anda. Adalah tidak betul untuk meletakkan kerja di tempat lain tanpa melakukan ini dan mengambil langkah berjaga-jaga ini. Ini tidak akan membawa kita ke mana-mana. Ia membawa kepada bencana. Ia tidak membawa ke tempat lain. Di sini, ini adalah sesuatu yang berada dalam kehendak kita. Tetapi, jika sesuatu melebihi kehendak kita, iaitu selepas kita melakukan semua perkara ini, sesuatu berlaku yang memusnahkan mereka juga. Tidak ada apa-apa untuk dikatakan kepadanya. Kita panggil ia takdir, apa pun yang kita panggil. Itu tidak penting. Yang penting ialah bertanggungjawab dan lakukan bahagian kita tanpa menyerahkan segala-galanya kepada budi bicara kita dan menunaikan tanggungjawab kita. Kami mempunyai masalah dengan ini. Kita perlu fokus pada isu ini sekarang. Kita perlu melakukan apa yang perlu. Kita tidak boleh keluar dari isu ini dengan kenyataan dan penjelasan sedemikian. Dan orang ramai tidak boleh menerima kenyataan sedemikian lagi. Orang muda khususnya tidak boleh menerima sama sekali. Mereka memerhati dunia kiri dan kanan dan Jepun dari semua pihak. Mereka melihat ada gempa bumi di sana setiap hari. Sama seperti bangunan yang dibina di atas tanah yang fleksibel, boleh dikatakan pada sistem spring, apabila berlaku gempa bumi, ia bergegar sedikit dari sisi ke sisi dan kemudian berhenti.
Tetapi kadang-kadang di sana, di mana sahaja lelaki osak itu berada, di mana-mana bandar ada gempa bumi beberapa tahun yang lalu dan seluruh tempat itu musnah. Okey, kita sebut takdir. Tapi jangan kita kata semuanya takdir dan syirik tanggungjawab kita, tunaikan kewajipan kita. Biar saya katakan begini, memandangkan fenomena gempa bumi sedang menjadi agenda di negara kita, negeri ini cuba mendapatkan peluang yang diperlukan. Dia cuba mengukuhkan kerjanya setakat yang mungkin. Terdapat usaha yang hebat untuk mengubah suai bangunan lama dan sebagainya. Mudah-mudahan ia akan berakhir dengan baik, tetapi ini sepatutnya bermula sejak dahulu lagi. Kerana sekarang saya melihat bandar besar seperti Istanbul dari tempat saya duduk dan maksud saya bagaimana bangunan ini boleh diubah suai. Jika semua orang telah mengambil tanggungjawab tepat pada masanya, jika kita tidak menggunakan beberapa konsep ketuhanan secara salah dan mengikatnya dengan mereka, jika kita telah melakukan bahagian kita secara beransur-ansur, kita akan berada dalam kedudukan yang lebih baik hari ini. Tetapi dikatakan bahawa di mana kerosakan itu diterbalikkan, hari ini Majlis Perbandaran dan institusi tertentu di negeri ini mengambil serius dalam isu ini. Semoga kita berjauhan sebelum ditimpa musibah. Mudah-mudahan sehingga kini kita sentiasa mengatakan bahawa takdir adalah takdir dan itu adalah ketentuan ilahi dan diketepikan. Kami mengelak tanggungjawab. Saya berharap mulai sekarang kita akan meletakkan tangan kewangan dan moral kita di bawah tanggungjawab dan mencari penyelesaian. Kami fikir kami mengelak daripada tanggungjawab, tetapi kami tidak pernah melakukannya. Mereka dicatat di suatu tempat. Ya, anda mengatakan terdapat harga untuk ini juga. Baiklah Tuan, terima kasih banyak atas maklumat berharga anda. Terima kasih. Penonton yang dihormati, minggu ini Profesor Doktor kami bercakap dengan Mustafa Said Yazujolu tentang takdir. Selamat tinggal dan jumpa lagi dalam program seterusnya.